Okey, 1C pula. Pelajar dia menunjukkan ukuran panjang lebar kulit halaman 2 buah buku. Okey. Ada ni. Panjang kulit halaman hadapan buku cerita Y. Okey, panjangnya ni. Ada 7 cm kurang daripada panjang buku cerita X. Oh, daripada ni. So, kurang. Maksudnya operasi tolak. Jadi maksudnya ialah 20 tolak 7 sama dengan 13. So ini ialah 13 sama juga dengan ini 13. Okey, lepas tu cari beza luas antara dia suruh cari luas, lepas tu tolak beza. Okey, langkah pertama kita buatlah luas X tolak luas Y. Okey. So, cari dulu luas X iaitu 20 darab 25 tolak 13 darab 21. Okey, jadi kita darablah dulu. Selesaikan satu-satu. Okey, 20 darab 25. Baik. Bagi yang ni kena buat CP25 dulu ke? Tak, ini adalah CP5 dan CP2 kan. Tapi cikgu lebih tertarik untuk kamu berfikir. Mungkin kamu tak sedar sebab kamu belum banyak kali jumpa. Kalau kamu dah buat banyak kali, mesti kamu sedar. Apa maksud 25 ni? 25 ni maksudnya adalah sama juga dengan 100 bagi 4. 25. Jadi 20 kali 100 per 4. Jadi kita boleh buat ni dulu. 20 bagi 4. Jawapannya adalah 5. Tinggallah 5 darab dengan 100. So jawapannya 500. Itu special sikit lah untuk 25. Bagi yang ini pula, okey, dia sebenarnya darab 1 dan darab dengan 20. Darab 1 dengan darab 20. Okey, 13 darab 1 ia 13. 13 darab 2, 26. Tapi ini ialah 20. Tambahlah sifar 20. Tambahkan lagi 26 sifar. Campur 13. Jadi 273. So, 500 tolak dengan 273. Gitu. Okey, tolakkan 500 tolak 273. Okey, dah. Okey. Kita buat cara biasa lah. Sifar tolak 3 tak boleh pinjam sini sifar. Jangan tak boleh. Tengok terus. Iaitu 49. Sini 10. 10 boleh tolak 3, 7. 9 boleh tolak 7, 2. 4 boleh tolak 2, 2. So, jawapannya ialah 227 cm persegi. Beza di antara X dan Y luasnya. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah.